Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki tapi terlupa kepada sang pemberi rezeki. Ramai orang sanggup kerja daripada pagi sampai petang demi mencari duit. Itu usaha yang baik. Tapi jangan sesekali kita tinggalkan solat kerana terlalu sibuk. Ingat, majikan memberi gaji, tetapi Allah yang melapangkan rezeki. Kalau kita boleh berhenti sekejap untuk makan, berehat, semak telefon, kenapa kita tak boleh berhenti beberapa minit untuk menghadap Allah? Solat bukan mengurangkan rezeki, malah menjadi sebab datangnya keberkatan dalam hidup. Sahabat-sahabat semua, janganlah kita tinggalkan solat semata-mata nak cari duit. Malah, carilah duit dengan menjaga solat. InsyaAllah, bukan sahaja rezeki bertambah, tetapi berkat